Assalamualaikum. Hello guys. Bersama saya lagi dalam Alizul Channel. Alright. Di video kali ni, ni di depan saya ni sebuah motor LC V1 yang tidak asing lagi. Kalau yang pernah tengok video tentang motor ni sebelum ni, baru saja tukar spek 63. Okey, blok Tobaki. Alright. Tapi motor ni lebih kurang dah seminggu pakai. Jadi seminggu pakai tu condition okey. Cuma ada slip clutch. So hari ni kita akan buka. Adik saya akan buka lah. Dia akan buka dan tengok apa masalah dalam tu. Adakah spring dia ke, adakah dia punya plate ke, adakah dia punya clutch plate. Jadi kena buka dulu. Okay, problem dia slip clutch ni. Masa untuk kita tarik pickup, kita akan rasa delay dekat motor tu. Dia akan pergi lambat lah, maknanya ada delay lah kat situ. Kalau bawa biasa-biasanya tak terasa sangat. Tapi kalau kita try tarik pickup, kita akan rasa lah dia punya clutch slip. Okay, untuk pengetahuan sekarang ni, motor ni pakai hyper clutch Kinrek. Clutch plate pun Kinrek kan? Clutch plate Kinrek. Clutch plate Tobaki. Tapi hyper clutch Kinrek. Apa yang patah ni? Apa yang patah? Okey, kita dah buka dah mangkuk kelas ni. Bukan mangkuk kelas lah, cover kelas ni. Sekarang ni tengok. Bila buka jumpa ni ada gear pecah. Tapi tak pasti sama ada gear ni datang daripada mana. Ni ada lagi satu ni bawah ni. Bahagian dalam ke? Ni ada satu lagi. Patutlah dia pecah. Tak tahu lagi. Tak pasti lagi mana datang ini. Mungkin adalah tu belah belakang ni ke. Sekarang ni kita buka dia punya hyper clutch. Kita nak tengok lebih dalam lagi. Mana datangnya ni. Gigi-gigi ni kan. Mana datangnya. Pecah pula tu. Ni satu serepih dia. Ni satu lagi serepih dia. Tapi tak tahu sekali sekarang ni. Ini gear apa. Untuk apa. Tak tahu lagi. Kita buka dulu apa. Hyper clutch ni dulu. Buka keberan dulu, kita tengok lah belah-belah belakang tu kan. Tapi kalau tengok kat sini tak ada apa-apa masalah pun. Motor ni cuma terasa dia slip je. Masuk gear semua okey. Bawa semua okey, tak ada bunyi yang mengarut. Tapi pelik juga. Bila buka ada lah yang tinggal ni kan. Adakah ni yang lama punya? Sebab dulu memang ada 2-3 kali buka juga. Tapi hantar kat bengkel lah. Tapi pelik juga kan. Kita buka dululah hyper clutch tu. Kita tengok. licin lah, makan lebih lah tu. Mungkin ni kot. Ini ni. Yalah, dia punya pickup itu dah lebih kan. Dia boleh pakai lah kalau bawa. Okay guys. Sekarang ni kita dah keluarkan dia punya clutch plate ni. Dah gelap lah pula. Okey ni. Sekarang ni kalau tengok kat sini, clutch plate ni pakai rasa berapa bulan 7 bulan 8 bulan kot. Ni Tobaki punya. Dah nipis dia punya ni dah nipis. Boleh nampak lah. Kalau boleh beza lah daripada yang sebelum ni. Tu satu, kemungkinan juga sebabkan dia slip. Yang kedua, ni dia punya iron plate pun licin saja. Ni licin dah. Kalau setahu saya lah,
Dia mesti ada macam kesat-kesat sikit kan kat sini kan, sebab dia nak pegang clutch tu. Tapi sekarang ni, yang ini air plate ni memang bersih, licin, tulus mulus. Ini pun satu punca kenapa dia slip. Okay. Tapi kita dah standby lah iron plate yang baru ni daripada Tobaki. Sebab ini iron plate standard iron plate standard. Okay, spring pun kita dah standby. Tapi tinggal lagi yang ini je. Agak pelik mana datang ini. Sebabnya tak ada apa-apa masalah pun pasal dekat clutch ni selain slip. Masuk gear semua okey je. Tapi gigi ni mana datang? Saya rasa mungkin gigi ni yang lama punya. Kemungkinan yang lama punya. Itu hari sebab ada masalah dekat apa? Ada sub untuk auto clutch tu dia ada masalah. Jadi ini mungkin yang lama punya lah. Okey. Tak apa. Ya, ini kita abaikan dulu. Sekarang ni kita try tukar clutch plate dia dengan iron plate. Ni. Clutch plate dia agak dah nipis lah. Kita tengok clutch plate yang baru pakai lebih kurang 2 bulan. Ada. Okey. Ni yang hitam ni standard punya clutch plate. Dia lagi tebal daripada ini. Ni yang Tobaki punya. Sepatutnya Tobaki ni kalau baru-baru memang dia lagi tebal pada yang standardnya. Tapi sekarang ni dia lagi nipis. Mungkin juga clutch plate. Jadi kita akan pakai yang clutch plate standard ni lah. Okay, sekarang ni kita dah masuk clutch plate yang baru, iron plate yang baru. Hope selesai lah masalah clutch slip ni kan. Tapi kita tak pasti lagi. Lepas tu spring clutch pun kita tukar. Kalau sebelum ni kita pakai Kinrek, sekarang ni kita pakai Tobaki punya. Lagi rasanya ni perbezaan dia. Okey, ini Tobaki, ini Kinrek. Okey, ni Kinrek, yang ini Tobaki punya. Ni beza dia. Tobaki ni lagi keras dan lagi panjang kalau kita tengok tu, lagi panjang, lagi keras. Diameter dia pun saya tengok dia lebih besar, lebih tebal lah. Jadi mungkin lepas ni gear dia ada rasa keras sikit lah. Lagi keras lah. Maknanya lagi keras, lagi melantun. Okay. So sekarang ni tengah pasang. Settle pasang nanti kita try. Alright guys, so kita dah siap pasang dah clutch plate semua, kita dah masuk iron plate baru semua. Sekarang ni cover pun kita dah pasang, minyak hitam dah masuk. Ini gimana? Tinggal lagi sekarang ni kita nak try start, tengok macam mana. Okey, motor dah hidup. Tak ada bunyi-bunyi yang pelik. Kita rem sikit. Tak ada apa-apa bunyi yang pelik. Cuma ada asap keluar kat sini. Itu dia punya mini pula tadi. Minyak hitam dia tumpah tadi kan. Tapi tak ada bunyi yang pelik-pelik. Pasal gigi tadi tu mungkin yang lama punya lah. Sekarang ni belum pasang lagi lah stang kaki. Nak try bawa. Tengok ada slip lagi tidak. Alright guys, jom kita try motor ni. Lepas tukar iron plate dengan clutch tu kan, masalah slip clutch tu tengok sama ada masalah tidak. Tapi tangan sebelah kiri saya ni pegang kamera. Jadi tak boleh nak laju-laju lah.
At least kita rasa dia punya apa? Dia punya pertukaran gear dia ada slip tidak. Jalan pendek ni, jalan kampung ni je. Tapi daripada 1 ke 2 tadi pun tak ada slip, 2 ke 3 ni tak ada slip lah. Okay, kita try sekali lagi tengok. Oh, okey. Tak ada slip. Dah okey lah. Jadi problem dia itulah tadi, dia punya iron plate dan apa, clutch plate lah. Tu problem dia. You know? Okay. Tak ada slip lah. Okay. Tadi adik saya cakap dah okay dah, masalah clutch slip tu. Jadi apa yang kita dapat pada video kali ni, berpunca clutch slip tu berpunca daripada iron plate yang dah licin. Lepas tu clutch plate yang dah nipis. Okay. Alright guys, so saya rasa video saya sampai sini saja. Hope anda dapatlah maklumat masalah clutch slip tu, apa yang perlu dibuat. Okay. Terima kasih kerana telah menonton video ni, dan jangan lupa support channel saya ni dengan tekan butang subscribe. Dan kalau anda suka dengan video ni, anda boleh tekan butang like. Okay, semoga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.